Kerajaan Negeri Pahang sedang merancang projek pembangunan berimpak tinggi di sekitar 7 stesen ECRL. Selari dengan kemajuan projek ECRL yang kini telah mencapai 82.45% dan dijangka siap penghujung tahun hadapan. Fokus awal diberikan kepada stesen Bentong kerana lokasinya paling hampir dengan Kuala Lumpur dan perancangan termasuk pembangunan bandar baru, penempatan industri serta pembinaan Pangsa Puri Pahang Pertama. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang yang berhormat Dato' Insinyur Razali Kasim, projek ini dijangka memudahkan penduduk Bentong yang bekerja di Kuala Lumpur dengan hanya 15 minit perjalanan menggunakan ECRL dan peringkat teknikal sedang berjalan sebelum pelaksanaan bermula pada masa terdekat. Baiklah, itu saja info pantas dari Kopi Panas.